Abang baru sampai Pagoh Jaya, Johor. Sekarang kat mana tempat sedap makan kat sini? Cuma tanya, kat Pagoh ni ada tempat sedap tak? Abang tadi bawa Abang masuk Muiz Hot Chicken. Katanya kena cuba burger ni. Ni menu dan harga. Kedai ni yang kat Pagoh selesa dan luas, sesuai untuk semua umur dan semua bangsa. Dari tingkat 2 boleh tengok bawah. Ni tingkat paling atas, tak ada tambah permainan lagi. Ni yang abang tadi suruh baby cuba, plenty patty chicken. Kuah tak kedekut, bawang banyak dan patty tebal. Saiz patty lagi besar roti. So burger ni ada 2 pilihan, korang boleh pilih daging atau ayam. Roti lembut, makan patty juicy dengan sos black pepper lagi, memang sedap dan puas hati. Dan kalau korang order set dia sekali minuman dan curly fries. Dan abang nak tanya korang ni, siapa suka makan burger letak fries kat dalam? Ada juga menu yang lain. Ayam spicy, ayam original, ayam goreng panas-panas. Yang suka nasi lemak, yang penting ikan bilis ni banyak tau. Kenyang. Sekarang ni abang rasa macam makan aiskrim. Mana nak cari aiskrim Dan cuma tanya kat sini kedai makan aiskrim mana sedap Kat Muiz Hot Chicken pun ada aiskrim. Nanti korang boleh singgah.